Taoism. Awak pernah nampak orang ada bawa benda ke bahu dan mereka naik ke atas batu cave dan sembah ke sana. Ya. Jadi, apa benda yang mereka bawa tu? Itu dipanggil kavadi. Kavadi ialah beban fizikal yang diangkat oleh mereka masa Taoism ini. Dan kavadi yang paling biasa yang awak jumpa mungkin dibuat daripada kayu dan dihiasi dengan gambar Dewa Murugan dan mereka sembah kat sana. Ataupun kavadi juga boleh diisi dengan air suci ataupun susu dan mereka juga gunanya bila mereka dah sampai ke atas. Jiran India saya kata mereka tuangkan susu tu ke atas patung dewa selepas mereka dah naik ke atas. Dan mungkin orang tanya kenapa mereka nak buat ni. Okey. Jiran India saya kata mereka buat ni sebab mereka nak tunaikan janji mereka dengan dewa kat sana. Okey. Contoh, saya buat satu janji dengan Dewa Murugan. Kalau tahun ni perniagaan saya baik, saya akan bawa satu kavadi dan naik ke batu cave dan sembah kat dewa. Okey, jadi bila perniagaan saya betul dah jadi baik, saya akan buat benda ni. Saya akan bawa satu kavadi dan naik ke atas sebagai tanda balasan lah. Dan jiran India saya juga kata orang lain juga boleh buat tanpa sebab untuk kepuasan diri saja. Tengok kepada individu masing-masing. Ini Taoism. Dan asal-usul festival ini ialah mereka nak menyambut hari Dewa Murugan. Melalui cara seperti Dewa Murugan ialah Dewa Perang, Dewa Keberanian. Menyambut hari Dewa Murugan mendapat veil, iaitu tompak suci daripada ibunya untuk mengalahkan syaitan, ialah menghapuskan dewa jahat untuk menyambut hari itu. Itu Taoism.